Okey, makcik. Apa perasaan lepas Alung kahwin? Rasa bangga. Bangga? Bangga dapat juga Alung kahwin kan? Okey, nanti kalau Alung dapat anak, nak panggil apa? Panggil apa ya? Tok Cik. Tok Cik lelaki. Nek Cik lah. Nek Cik lah. Nek Cik Okey, Nek Cik. Okey, Nek Cik. Okey, orang lain pula. Panjang. Apa perasaan lepas Alung kahwin? Rasa terharu lah. Sebab masa dulu ingat dia kecil lagi kan. Sekarang pun masih kecil lagi. Ibu dah kahwin dah sekarang ni. Okey, nanti kalau Alung dapat anak, anak dia panggil apa? Anak dia Tok Jang. Anak dia kena panggil Tok Jang lah. Tok Jang lah? Tok Jang lah. Okey. Tu je, tak ada pesanan apa-apa? Pesanan dia dah kahwin ni Ilhan kena bertanggungjawab lah. Jadi lelaki bertanggungjawab, banyak sabar dengan isteri. Okey, dengar dulu. Lepas tu apa-apa kena ni lah, kena berbincang lah suami isteri kalau ada masalah. Tu tip je, tu tip je. Tu tip je. Okey, tu je. Okey, tu je. Okey, terima kasih bang. Apa perasaan Mak Anjang lepas Alung kahwin? Rekam ke? Rekam. Perasaan? Perasaan pula. Okey, macam Gembira lah, gembira. bangga lah. Bangga lah. Bangga lah. Kalau Alung ada anak, dia panggil Mak Anjang apa? Tok Anjang. Kalau Panjang, dah Tok Anjang. Tok lah juga, mangkat Tok lah. Okey, Nek Jang lah. Okey, tak ada pesanan? Pesanan apa-apa? Semoga berbahagia. Dan majlis juga mempersilakan ayahanda dan bonda Dengar dulu. perempuan Okey, dengar. Malaysia dan isteri tuan. Okey, Mak Su. Apa perasaan Mak Su lepas Alung kahwin? Alhamdulillah, rasa terharu. Cucu sulung. Yelah, nak saudara sulung kan, rasa terharu sangat. Okey, kalau Alung ada anak, dia panggil Mak Su apa? Tok Su lah. Tok Su. Kalau Pak Anjang? Pak Anjang pula. Tok. Ni, Pak Su. Pak Su? Okey, nak bagi apa? Tok Su. Takkan Tok Su juga kan? Mak Su, Nek Su lah. Dan untuk itu betul lah, Tok Su, Nek Su. Ayo. Okey, Mak Su ada pesanan apa-apa tak kat Alung? Okey, pesanannya ni mewakili Pak Su dan juga Mak Su. Kami menasihati kalau ada apa-apa pun kita kena pegang kepada Allah. Dekatkan hubungan dengan Allah sentiasa. Sebab hubungan kita ni dengan Allah menentukan hubungan kita dengan suami kita, dengan pasangan kita. Lagi dekat kita dengan Allah, maknanya lagi dekatlah kita dengan pasangan kita tu. Sebab Allah yang pegang hati kita. Jadi jaga hubungan dengan Allah sentiasa. Dengar tu. Okey, tu je. Tu je. Okey, Tok. Apa perasaan Tok lepas cucu Tok yang pertama kahwin? Seronok lah. Panjang dan jumpa. So kalau anak Alung Lagi seronok. panggil Tok apa? Tok Nek lah. Tok Nek. Tok Nek. Lagi Tok Nek, Nenek. Nenek. Sebab ada Tok, dia panggil Tok Nek. Tok Nek. Tok Nek. Double Tok. Hampa tu. Jadi cucu Nek, Nek jadi dipendekkan Tok Nek. Jadi Tok Nek lah. Okey. Tu je, tak ada pesanan apa-apa. Okey. Bahagia lah, Bahagia. berbahagia. Kalau dia bergaduh apa kena buat? Sihat. Sihat lah. Sihat. Jangan sampai pandangan. Apa baik semula. Kena berbincang baik lah. Okey, Tok. Tu je. Okey. Thank you, Tok. Okey, Pakcik. Apa perasaan Pakcik lepas Alung kahwin? Asal pakcik nak kahwin ni kau? Tak boleh? Tak boleh pula. Pakcik nak kahwin lagi? Ni kalau Pakcik tengok tak tahu. Oh, jangan. Okey. Kalau Alung ada anak tu panggil Pakcik apa? Tok Cik lah. Tok Cik lah. Betul lah. Alamak tua lah macam ni. Panggil Tok Cik ke apa? Tok Cik lah. Kalau Makcik, Nek Cik. Betul lah. Pakcik dah tua lah kalau macam tu. Tapi tak apa, nampak muda lagi. Okey, Alhamdulillah. Okey. Mak Su. Ya. Okey. Apa perasaan Mak Su lepas Alung kahwin? Lepas ke sebelum ke semasa? Semasa dan selepas.
Weh sebab weh Maksu, aku tengah ayun baju aku tengok weh anak buah aku nak kahwin tu. Lepas tu kan, paling best ni Maksu mesej Alung. Maksu sebab lah pagi tak nampak. Lepas tu Alung, lah kenapa Maksu? Dia betul-betul tak ada perasaan punya orang. Betul? Okay. Lepas tu, tapi I'm so happy. Alung, tolong jaga. Jangan kecewakan Julia. Jangan kecewakan mak ayah dia. Jaga amanah tau. Seorang suami ni tanggungjawab dia berat. Bukan sekadar kahwin saja nak seronok, bukan. Okay, dengar tu Alung. Dengar no Alung no. Okay. Kalau Alung ada anak dia panggil Maksu apa? Maksu atau apa salah Maksu? Tok Su. Betul lah Tok Su. Kami panggil Maksu. Glamour lah sikit. Okay, apa? Panggil tak. Okay. Lighting. Apa? Daddy. Mami. Tak kenal. Mungkin kena nama comel sikit lah. Ambil yang Arabik tu. Okay, apa? Arabik. Umi lah. Umi? Apa Sat? Nanti Maksu akan bagi balik jawapan dia dekat WhatsApp. Okay, nanti Maksu bagi. Ya, Maksu akan bagi jawapan dia kat WhatsApp semula. Okay, tu je. Tak ada pesanan apa-apa? Pesanan Maksu yang tadi tu lah, jagalah wife elok-elok. Jangan kecewakan dia, jangan kecewakan mak bapak dia. Jaga anak orang baik-baik. Okay. Tu je Alung. Okay, jom Maksu. Apa dia? Bye. Bye. I love Okay, Maklum. Apa perasaan Maklum lepas Alung kahwin? Bestnya. Oh, best. Best lah, dah halal gitu. Oh, okay. Boleh pegang-pegang, boleh hak-hak. Okay. Boleh kiss-kiss. Nanti anak Alung panggil Maklum apa? Anak Alung panggil mama apa? Kita nak panggil apa lambat lagi tau. Lilo lah. Lelo? Lala. Apa tu? Lah masuk juga. Lala. Okey, jangan lalat. Kalau Netlong? Tak mau no nenek. Granny okey? Granny Long. Hai. Okey, Balski dan Kirana, apa perasaan lepas Alung kahwin? Rasa bangga. Happy untuk Bangga? Julia dengan Ilhan. Okey. Kalau anak Alung ni nak panggil hampa apa? Macam awal sangat anak. Kakak Balkis lah. Dekat Balki. Ya. Acik dia kakak Balkis. Aunty. Aunty lah kak awak. Apa aunty? Dah tua dah. Aunty Balkis. Tikis kot. Tina. Awak Tina? Aunty Tina. Kirana lah. Okey. Okay, Pak Di. Apa perasaan Pak Di lepas Alung kahwin? Okey, alhamdulillah lah. Akhirnya setelah dekat setahun juga kan? Setahun. Dah setahun juga, akhirnya dah kahwin dah. Okeylah, congratulations Alung. Okey. Kalau Alung dah ada anak, dia panggil Pak Di apa? Oh, kena panggil Abang Di. Abang muda Di. sikit. Bukan kena panggil Tok ah. Tok Di ya. Tok Di ya. Tok Di okey, jangan Todi. Todi tu lain, minum mabuk. Okey. Ada pesanan apa-apa tak Tok Alung? Untuk Alung, alhamdulillah Alung dah selamat kahwin. So lepas ni jagalah isteri elok-elok, jadilah suami yang bertanggungjawab. Jangan gaduh-gaduh. Kalau gaduh-gaduh, settle elok-elok. Yang tu je lah, dan semoga bahagia hingga ke anak cucu, ke jannah, ke akhir hayat insyaAllah. Okey, tu je. Yang tu je. Thank you Pak Di. Alright. Okey, Su Pak. Okey Pak Su. Pak Su last. Apa tu lah? Okey, apa perasaan Pak Su lepas Alung kahwin? Sedih. Awak sedih Pak? Semoga Alung dimurahkan lagi rezeki. Semoga berjaya menempuh liku-liku rumah tangga dan mendapat zuriat yang soleh dan solehah. Okey, kalau Alung kahwin kan? Kahwin kan? Ada anak, dia panggil Pak Su apa? Abang. Awak apa? Suka hatilah. Bukan Tok.
Awak tok lah. Tok Su. Ya ke tok? Kami panggil Pak Su. Oh tok Cu lah. Kami panggil Pak Su. Anak dia. Bukan tok lah. Apa paling best lah? Okey lah, tok Cu lah. Tok Cu. Mak Su tak tahu lagi Mak Su. Dia tengah fikir lagi. Dia tak tahu lagi? Tak tahu lagi. Nek lah. Dia kata tak. Dah aku tok. Dia kata tak fancy lah, tak apa lah. Nek dia lah Nek. Okay. Kalau Pak Su, Tok Su lah. Tok dengan Nek lah. Tok Cu. Tok Cu. Boleh lah. Okey. Ada pesanan apa-apa tak untuk Alung? Tadi dah bagi. Kau nak apa lagi? Okey. Kot lah kalau gaduh ke apa kan. Kalau gaduh, itu yang cakap tadi, selamat menempuh liku-liku kehidupan rumah tangga. Kalau gaduh, kena banyak bersabar. Kena apa pun, perempuan selalu betul. Okey, walaupun kita rasa kita betul, tapi kita mengalah lah. Kita kena mengalah. Okey. Okey Long. Okay, dengar Long. Kau buat tumbuk ke kau? Gitu je. Bye. Okay, thank you. Bye.